dipersembahkan permohonan 58 cawangan baru bagi PAS di negeri Melaka. Takbir! 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 Saya mempersilakan, menjemput dan mempersilakan pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Kawasan Kota Melaka, Asharuddin Abdul Khalil, mewakili ketua-ketua cawangan yang baru yang ditubuhkan untuk menyerahkan permohonan sebanyak 58 cawangan, tuan-tuan. Takbir! Sebab itulah saya katakan ini adalah sejarah baru bagi PAS Melaka, menunjukkan sokongan kepada kita. Jadi dengan itu saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Guru Pesuruhjaya bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor bersama dengan Tan Sri Anwar Musa untuk ke hadapan untuk dipersembahkan permohonan 58 cawangan baru bagi PAS di negeri Melaka.